Okay, so hari ini kita belajar apa ialah report. Yang ini ialah kita punya Deep Sky backend. Sini ada nampak itu report punya logo. Kita klik, lepas tu sini ada banyak itu report. Kita sekarang ada belajar apa ialah sales report, lepas tu purchase report dan itu stock report. Pertama, kita belajar itu sales report dulu. Sales report kita ada dua. Sales analysis dashboard ini dia akan show itu screen ialah macam ni. Lepas tu sini ada sales summary. Sini you boleh select you nak tengok bila punya itu sales. Lepas tu klik check. Sini akan show you punya sales total berapa transaction, dapat punya itu cash berapa, credit card berapa, e-wallet berapa. Okay, kalau you nak tahu you punya itu top 15 best selling pun boleh juga. Sini pun boleh select, lepas tu klik check. Yang ini akan show mana satu 15 punya top selling, dia akan show kasih merchant tahu berapa. Okay, yang ini ialah dashboard, tapi yang ini tak boleh print itu report lah. Ini tengok sahaja. Kita pergi itu sales report. Sales report sini ada dua. Satu ialah summary, satu ialah details. Kita tengok itu summary dulu. Sebenarnya yang sini kan, you klik sini, sebenarnya kita ada banyak itu report di sini. Yang penting kita selalu ada tengok itu sales summary. Select you punya itu direct, klik itu view report. Dia show macam ni. You punya direct bila sampai bila. Lepas tu view ada berapa. You punya itu sales berapa. Dan you punya itu sales receive ada berapa. Yang ini sangat penting kalau you ada buat baik-baik you punya itu payment method, dia akan show ke sini. Okay. Lepas tu kita tengok itu details. Sebenarnya kita punya itu details pun ada banyak report. Selalu ada penting punya ialah sales detail profit by bill. Okay, so kita sama bill report. Yang ini ialah itu sales, punya itu sales nombor. Siapa, beli barang apa, dia barang punya itu harga berapa, you punya costing berapa dan you punya profit berapa. Kalau ialah tak profit punya, dia mesti ada minus punya lah. Okay, yang ini ialah kita punya itu sales report. Tu kita pergi itu purchase report. Sebenarnya purchase report sini kita pun ada banyak. Okay, kalau you nak tahu kita punya itu purchase summary by bill, select itu tarik, you boleh tahu saya ada beli supplier dengan siapa, lepas tu amount berapa. Okay. Lepas tu pun ada yang penting punya, sini ialah purchase detail by supplier. Yang sini, you boleh select you punya supplier. Contoh ini, you nak tahu saya selalu ada beli barang dengan mereka apa, dia akan show kat sini. Ini ialah purchase. Lepas tu sini ada satu arrow, tekan, sini ada itu stock report. You tekan itu stock report, sebenarnya kita pun ada banyak stock report di sini. Yang sini, yang pentingnya ialah stock closing balance. Okay, ialah hari ini, tarikh ini. Okay, lepas tu sini sangat penting costing method. Okay, so kita boleh testing. Yang ini kalau you letak itu blank, dia keluar punya tu report ialah macam ni. Costing tak ada, amount tak ada. Tapi dia akan show you punya quantity berapa lah. Okay, lepas tu kalau you sini ada letak itu first in first out, you view itu report, dia akan show you punya itu quantity berapa, you punya unit cost berapa. Okay. Lepas tu yang sini zero balance.
Sini pun sangat penting. Yang ini yes or no. Macam ni. Sini. Kosong punya. Dia pun ada keluar. Kalau you klik no, dia tak ada keluar. Okay, so yang ini select sangat penting. Lepas tu sini, saya pun ada itu stock moment details. Okay, ini semua, view report. Yang barang ini, produk, bila dia ada buat itu purchase, dia akan keluar kat mana satu bill. Lepas tu sini tinggal berapa unit. Okay, kalau you nak checking satu benda item je, yang sini ada stock, you boleh select. Kalau you saya nak check itu MP punya. Okay, saya view report. Yang dia akan show itu MP punya.